Pakai dekat bekas jerawat boleh tak? Boleh. Yang tak boleh pakai dekat bekas kekasih tu je. Saya berjaya buat Bella ketawa. Bagus. Kita kena teruskan. Jawab, Umi nak pakaikan kat bekas kekasih ke? Dah itulah. Tadi kan dia boleh pakai kat bekas jerawat. Saya boleh. Saja kacau bekas juga. kekasih je tak boleh. Cik semua orang gelak. Ni bukan jadi. Ni memang tengah tolong respon kot kat orang. Orang kata ada ke situ pula. Bapak-bapak YB orang kata. Orang kata tercekik aku YB lah. Tak apalah. Bapak-bapak, pakcik-pakcik punya lawak pun boleh lah. Janji orang ketawa. So, YB aku lah YB bapak. Tak ada masalah. Bapak kepada anak kucing. Anak kucing. Sekarang gelak. Okay, so ni saya dengan baik jugalah. Sebelah kiri dan kanan. Okay. Orang tanya siapa ex-YB. Silakan. Ketawa. Kenapa Sebab ketawa dia yang kuat cakap sangat? pasal ni, semua orang duk tanya. Ya Allah, kelakar-kelakar. So I'm not gonna answer that. But it really. Bella ketawa pun comel. Tu nak Orang tanya YB kahwin nanti guna foundation juga ke? korang ni tiba-tiba nak tambah pula. Betul lah ada komen. Saya tak tipu. Dia tanya boleh masuk raja lawak. Mana boleh? Dia ada pertindihan kepentingan. Tengoklah siapa juri dekat raja lawak tu. Ya YB, Raja Lawak dengan musical lawak superstar is two different thing lah YB. Yalah tahu, tapi dia macam ada lawak jugalah kat situ kan. Alamak, semua orang dah beritahu ex dia, sorry lah. Selena Gomez, ex dia. Itulah, saya punya ex dia macam sudah berkahwin. Ya, baru Masuk je. satu dunia.